Topi paling belacang yang pernah aku dapat ni lah dia. Kalau korang tengok kat sini, penuh dengan taik lalat. Color pun dah kusam. Tapi brim dia masih cantik. Customer ni hantar dekat aku untuk aku basuh supaya restore balik topi ni. Nampak macam ala-ala macam baru sikit lah. Nak kata baru tidak lah kan. Barang pun dah, korang tengok sendirilah. Jadi aku buat cara dia, ni aku akan rendam saja dalam air. Okey, dengan menggunakan sabun ni aku R&D sendirilah, aku custom sendiri. Okey, aku biasa akan bubuh satu bekas ni. Tu satu bekas tu aku bubuh. Tu aku kacau. Okey, aku kacau. Kacau dan aku biarkan dia semalaman. Okey, kita tengok pagi esok jadi apa dengan topi ni, insya-Allah lah. Okey, kalau bertukar wajah lah. Kalau tidak, kita pulang balik dekat customer kita. Okey, setelah semalaman kita merendam topi ini, kalau korang dapat lihat, lagi better lah tak dapat diselamatkan keseluruhannya. Tapi kita tengok kat sini, hilanglah dia punya kekotoran yang degil tu. Okey, tengok dekat kawasan sudu, kawasan brim ni pun dah hilang juga. Okey, tempat warna putih tu hari-hari, ya Allah, macam belacang. Sekarang Alhamdulillah dah boleh pakai balik. Jadi kita lakukan proses yang seterusnya untuk kita restore topi ini. Jom kita. Aku tanya, gitu. Ayo.